Pada saat seorang Hindu yang hampir mati mengatakan bahawa dia telah mencapai nirvana, saat dia mengatakan bahawa dia telah mencapai Tuhan, keistimewaannya hilang, dia tidak mempunyai kehidupan kedua, siapa yang hidup semula, hukuman diberikan kepada seseorang yang telah mengalami penjelmaan semula, iaitu yang belum mencapai kesempurnaan dan kematangan untuk mencapai nirwana. Pergi dan hidup dalam badan sekali lagi, ini dipanggil karma. Setiap individu di sini adalah tangan, kaki, lengan dan mata Tuhan di bumi. Melaluinya, dari segi sejarah sosial, sama ada manusia yang hidup di dunia ini, wujud di dunia ini sebagai individu, sama ada mereka mengambil bahagian di dunia ini sebagai subjek. Ini soal berapa banyak ruang yang mereka pegang di dunia ini dan berapa banyak mereka diingati. Ayat tersebut mengatakan, Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang Hari Rindu dalam konteks Surah Al-Baqarah ayat 167. Tetamu kami ialah Prof. Dr. Saban Ali Duzgun. Salam Cikgu. Hello. Tuan, kami ingin bercakap tentang Hari Kerinduan dalam konteks Surah Al-Baqarah. Kami ingin membincangkan isu ini berhubung dengan penyesalan yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Kami menggunakan konsep rindu, tetapi ia juga mempunyai konteks yang berbeza di sini. Bagaimana anda menilainya? Bagaimana anda menentukannya? Ya, dalam beberapa bait, penyesalan adalah luahan rindu. Mengeluh kerana peluang yang terlepas yang tidak mungkin kembali lagi. Kita rasa rindu pada saudara-saudara kita yang tidak kita nampak kerinduan buat masa ini, seolah-olah dia wujud di masa hadapan. Ini sedikit berbeza daripada itu. Ia akan diingati dari surah Yasin. Kerinduan dalam ayat itu, di mana dia berkata, Ya hasratan alal ibad, dan sangat kasihan kepada hamba-hamba itu, adalah kerinduan dalam ayat-ayat yang akan kami pertimbangkan, yang merupakan kemunduran dan tidak boleh dikembalikan, diciptakan dalam diri anda dengan peluang yang telah diberikan kepada anda, tetapi anda tidak dapat menggunakannya dalam apa cara sekalipun. Ia digunakan untuk merujuk kepada kesakitan dan penderitaan yang disebabkan oleh pelariannya kepada anda. Ia adalah penerangan tentang suatu masa. Ia menentukan masa dan ia mentakrifkan peluang. Saya ingin menyebut ayat yang anda sebutkan di dalam Al-Quran sebelum datang ke sana untuk mengingatkan anda bahawa ia digunakan dalam unit yang berbeza, kala yang berbeza dan konteks yang berbeza. Sebagai contoh, perkataan rindu digunakan untuk malaikat kerana akar kata itu juga mengandungi keletihan. Apabila dia mengatakan malaikat ingat dan bertasbih kepada Allah dan tidak pernah jemu, dia menggunakan perkataan rindu lagi. Ia adalah keadaan yang menyedihkan sekali lagi, di mana orang yang berbelanja terlalu banyak tanpa kawalan akhirnya tidak mempunyai harta dan telah menghabiskan semua sumber mereka. Apa yang dia rindukan, dia mendambakan barang dan harta yang dia rindui, atau orang yang sihat mungkin tidak menghargai nilai kesihatannya dan dia telah kehilangan kesihatannya dan berharap dia mempunyai hari yang sihat itu semula. Dia merinduinya. Ini juga terkandas, perkataan terdampar digunakan semula dalam Al-Quran. Mungkin oleh Hazreti boleh letak hadis Nabi kat sini. Dia berkata, hargai 3 perkara sebelum ia terlepas daripada anda. Nilai kesihatan sebelum anda sakit, nilai harta anda sebelum anda menjadi miskin, dan nilai masa sebelum ia lari dari anda. Kenal 3 ini. Apakah yang dikatakan tentang kerinduan yang anda rasakan untuk mereka apabila anda merindui mereka? Dia berkata rindu. Ungkapan dalam Al-Quran ini adalah ungkapan mahsur. Ia sedang digunakan. Dalam arti kata lain, ia difahami sebagai terperangkap dalam kekurangan dan tidak dapat keluar dari situ. Ya, kesakitan dan kebocoran yang datang dari dikelilingi oleh kekurangan. Sekali lagi, mereka akan mengingati konteks di mana malaikat-malaikat itu digunakan dalam rasa penat dalam surah Al-Mulk. Sekarang, kawan-kawan kita yang mendengar apabila saya membaca, carilah kepincangan dalam sistem kosmik, iaitu kepincangan dalam sistem yang Allah cipta ini. Malah tekan butang dan buat keratin. Pusing 2 kali. Teruskan mencari apa yang berlaku.
mata anda kembali kepada anda lagi dan lagi, dan apa yang berlaku pada mata anda pada akhirnya, dia menjadi letih, sekali lagi letih dari akar kerinduan, letih, tetapi anda tidak dapat mencari kesalahan. Selepas mengatakan ini di sini, kita sampai ke ayat ke-167 dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Baqarah. Ini adalah ayat yang menjadi pusat makna yang kita berikan kepada kata rindu. Kerana apa yang kita bincangkan, seseorang yang kehilangan kesihatannya, mudah-mudahan kembali sihat, diharapkan yang kehilangan hartanya akan mendapat semula. Tetapi selepas kita mati, selepas kita menamatkan kehidupan ini, alam yang kita pergi, akhirat, kehidupan kedua yang baru bermula, tidak ada kena-mengena di sini lagi. Kerana kita akan lihat adegan lain juga sedang diatur. Orang berkata, "Ya Tuhan, berikan kami peluang lagi, biarkan kami melakukan apa yang kami abaikan dan kembali lagi." Anda tidak akan diberi peluang lagi kerana terdapat halangan yang tidak dapat diatasi antara tempat asal anda, dan di sini terdapat tanda-tanda. Di sini terdapat perbezaan antara penggunaan konsep rindu kita dengan penggunaannya berhubung dengan akhirat. Terdapat sedikit perbezaan yang hampir, perbezaan kategori di sini, tetapi ada kedekatan. Ada lagi rindu, lagi sebak. Di sini, mengapa ada rindu, apa yang dirindui atau apa yang dikesali, kerana rindu itu juga termasuk itu, ada rasa sakit. Ada yang mengeluh sebab kerana kami melakukan sesuatu dan kami berharap kami tidak melakukannya. Menyesal, terdapat pedih penyesalannya. Dalam ayat tersebut, perkataan rindu tidak digunakan sebagai rindu di sini. Kerosakan, adegan kesakitan dan penyesalan yang sangat mengagumkan bertimbun di atas satu sama lain. Kemudian, anda akan berkata, apakah yang dilakukan oleh lelaki ini sehingga mereka mengalami kesakitan, penderitaan dan keluh kesah berulang kali? Sekarang, dari perspektif sejarah sosial, ini adalah soal sama ada orang yang hidup di dunia ini, wujud di dunia ini sebagai individu, sama ada mereka mengambil bahagian di dunia ini sebagai subjek, berapa banyak tempat yang mereka ambil di dunia ini, berapa banyak mereka diingati. Ayat tersebut mengatakan, sentiasa tunduk kepada orang lain, sentiasa tertakluk, iaitu tidak boleh menjadi orang, tidak boleh menjadi individu. Sekarang penonton akan mengatakan ini. Tuan, perkataan yang anda sebut sebagai rakyat telah digunakan di sini selama 200 tahun. 200 tahun orang. Sebelum itu, iaitu 300 tahun dahulu, tidak ada orang. Tidak ada orang pada zaman pertengahan. Apa itu? Terdapat subjek. Terdapat banyak daripada mereka. Ia adalah sama di kedua-dua timur dan barat. Kemudian, apabila perkataan masyarakat permuafakatan, kontrak sosial dan sebagainya muncul, para penulis risalah politik ini mula bercakap mengenainya. Terdapat perkara seperti raja, pemerintah, sultan, rakyat. Patutkah kita juga mengambil kira mereka? Jika saya masukkan mereka dalam pengurusan, persetujuan mereka boleh memudahkan kerja kita. Nah, kami tidak mengambil kira perkara ini sama sekali kerana apa yang kami lakukan di sini ialah biarlah kepada mereka yang melaksanakannya. Tak ada orang. Ia menjadi lebih jelas dan mendapat nilai. Acara yang berusia 200 tahun dalam penggunaan popular. Apa yang kami maksudkan di sini ialah Al-Quran juga menggunakan perkataan etba di tempat lain. Etba sentiasa ingin menjadi bawahan. Di manakah tempat kegemaran anda? Di manakah saya berdiri sebagai subjek tentang apa yang boleh saya lakukan di dunia ini? Apa yang boleh saya lakukan sebagai pelaku? Tidak selalu dalam adegan yang diatur oleh Al-Quran, ada ini di sini, ada itu di tempat lain. Ya Tuhan, dia berkata, kami telah mematuhi orang-orang ini. Kami memanggil mereka imam dan pemimpin kami, tetapi mereka membawa kami ke jalan yang salah dan kami melakukan perbuatan jahat. Dia berkata, sudah jelas bahawa anda akan menghukum kami, seolah-olah mereka berkata, sekurang-kurangnya berikan hukuman 2 kali ganda kepada lelaki yang kami ikuti ini dan yang membawa kami ke tempat yang salah supaya kami dapat ketenangan fikiran. Ini adalah 2 kali ganda.
Jawapan Al-Quran ialah anda mengikuti perkara-perkara ini kerana anda tidak menggunakan fikiran anda. Hukuman berganda untuk anda berdua kerana tidak menggunakan hadiah yang diberikan. Sekarang, terdapat satu situasi di sini mengenai orang berdosa yang tertakluk kepada orang kafir. Mereka diheret ke dalam dosa bersama-sama. Beri mereka 2 kali ganda hukuman atau berikan kami satu hukuman, beri kami peluang, mari kita kembali dan beramal lagi dan mari tinggalkan budaya tunduk kepada lelaki ini dan cuba peluang itu lagi. Ketika kerinduan menumpuk di tempat di mana ini digunakan, lelaki sama-sama mengutuk dan menyalahkan diri mereka sendiri. Bagaimana kami melakukan perkara sedemikian? Kemudian, apabila mereka mendengar bahawa mereka tidak akan diberi peluang seperti itu lagi, mereka berasa kecewa lagi. Oleh itu, perkataan hasrat yang banyak kita gunakan dalam bahasa Turki atau dalam surah Yasin, ya hasratan 'alal ibad, adalah kasihan kepada hamba-hamba ini. Siapakah mereka? Apabila anda berkata demikian, anda melihat klasifikasi. Dia yang menggunakan peluang yang terlepas, sikap dan tingkah laku yang telah dimasukinya, menentang kewujudan dirinya, sifat kemanusiaan dan berhubungan langsung dengan Tuhan dan berurusan dengannya. Mereka yang tidak tahu nilai mereka sama sekali harus melihat aib ini di sini. Dalam erti kata lain, ini adalah buku yang ditujukan kepada semua orang melalui wahyu Allah dan Al-Quran, kepada setiap individu, kepada mereka yang menjadi sebahagian daripada masyarakat, kepada mereka yang memimpin masyarakat, kepada rakan kami yang merupakan penduduk kampung, kepada mereka yang menganggap dirinya bebas daripada segala yang kita sebut sombong dan mementingkan diri sendiri. Message, iaitu message yang dihantar. Seorang rakan kami berkata, saya mempunyai 6-36 message yang belum dibaca. Buka dan bacanya. Lihat apa yang tertulis. Kerana anda mempunyai message yang belum dibaca. Sekarang anda mengatakan bahawa message yang dihantar kepada anda ada di sana. Jika anda membukanya, baca dan beritahu saya apa yang tertulis, message itu datang kepada anda. Oleh itu, ucapan sebegitu adalah pengabaian ini dan katakanlah penghormatan yang disapa adalah kehormatan pemimpin. Katakan ini sudah menjadi institusi dalam budaya Syiah. Beberapa ayat hanya boleh difahami melalui imam. Ini dipanggil tafsiran esoterik, iaitu ada sesuatu yang mendasari ayat ini. Tetapi mustahil untuk saya memahaminya. Apa yang telah anda lakukan sekarang? Seolah-olah ada saluran rahsia untuk berkomunikasi dengan Allah yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain kecuali Nabi. Anda memberi seorang lelaki kuasa untuk mengambilnya dari sana dan membawanya kepada kami. Kemudian penderaan bermula kerana kerosakan ini adalah hasil yang besar. Fikirkan satu situasi di mana anda akan mengalami kesakitan yang teruk, penderitaan yang hebat dan tidak ada kemungkinan pampasan kerana anda tidak akan diberi peluang lagi. Tiada pampasan untuk ini. Jadi dari mana datangnya masalah? Katakan mesej aktif dalam ayat-ayat ini adalah ini. Dengan mendramatkan adegan seolah-olah ia telah berlaku, peristiwa yang belum berlaku, ia mendramatisasikannya dan menetapkan peranan sedemikian rupa sehingga anda menyusun semula hadiah anda dengan sewajarnya. Tuan, kami sentiasa diajar dari awal bahawa mengenai agama, jika anda membuka dan membaca Al-Quran sahaja, anda tidak akan memahaminya. Orang lain perlu menyampaikan dan mentafsirnya. Dia perlu dibimbing dengan cara yang lebih baik untuk menghidupkan agamanya. Sekarang anda sebenarnya berkata sebaliknya. Anda mengatakan bahawa mereka yang mengikuti orang lain akan hidup di akhirat dan bahawa mereka yang mengikuti orang yang menyesatkan kita tentang penyesalan sebenarnya akan menghasilkan hasil yang buruk untuk kita di akhirat, berubah menjadi penyesalan dan kerinduan dan membawa kita ke jalan yang tidak akan kembali. Bagaimanakah kita membuat perbezaan di sini, memandangkan tidak mungkin untuk menjauhi semua orang yang akan membimbing kita? Adakah semua orang boleh membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran? Sekarang semua orang sedang menangani mesej ini. Adakah ia benar? Benar. Kemudian tidak ada masalah di sini. Di manakah masalahnya? Di sana. Dia mungkin mengatakan akan dikeluarkan ketetapan undang-undang. Ini dinamakan istinbat. Terdapat syarat untuk ini.
Jadi anda akan tahu bahasa, anda akan mengenali masyarakat, anda akan mempunyai ufuk, anda akan tahu apa tujuan penghakiman ini akan dilaksanakan. Dalam erti kata lain, orang yang membuat hukum, katakanlah ulama yang membuat hukum perlu tahu ini, sama seperti dalam hukum. Ini adalah perkara yang berbeza. Ayat-ayat yang disebut istimbat, manat atau manas sudah terhad dan pakar mengetahui perkara ini. Tetapi selain daripada itu, terdapat beberapa tafsiran surah Fatihah yang luar biasa. Anda membaca apa yang telah dilakukan oleh ulama itu, ulasan mereka, dan anda menjadi kaya. Itu adalah perkara yang berbeza, tetapi saya tidak memahami Al-Quran ini. Saya tidak boleh menjadi penerima ini, kerana menjadi teman bicara Tuhan adalah perkara yang besar. Ayat seperti bagaimana saya boleh menerima dan membaca mesej itu adalah bertentangan dengan logik wahyu Al-Quran. Seperti yang saya katakan, jika ada peruntukan berkaitan isu yang sangat teknikal, kita akan tinggalkan. Rakyat sudah berbuat demikian. Dan inilah bantahannya. Al-Quran tidak menangani isu teknikal seperti itu. Saya fikir ia mengkritik budaya. Sekarang ada seorang lelaki bernama Etienne de Le Bonty. Buku yang ditulisnya pada akhir 1900-an dipanggil Discourse on Voluntary Servitude. Intinya ialah setiap individu yang dicipta oleh Tuhan sebagai individu yang bebas dan mulia harus mempunyai kehidupan pribadi mereka sendiri mengenai apa yang boleh mereka lakukan di dunia ini dan jenis berat bebas yang boleh mereka miliki di sini. Agama yang kita anuti, keturunan yang kita anuti, kumpulan yang kita anuti, keluarga dan lain-lain. Mereka adalah identiti total kita, identiti superordinate kita. Sebelum itu, kita ada identiti pribadi kita sendiri, sejarah pribadi kita sendiri. Dan kami bertanggungjawab ke atasnya, kami akan disoal mengenainya. Dalam erti kata lain, apa yang kita panggil kepribadian, jamak individu ialah furada, kata dalam Al-Quran bahawa kedua-duanya di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang, Allah akan menyoal anda secara individu. Keistimewaan anda tidak akan hilang. Jadi apa yang dimaksudkan ini adalah ini. Kita tahu bahawa dalam pemikiran Hindu, pemikiran India, pemikiran Pantheist, sebagai contoh, apa yang berlaku apabila seorang lelaki mati? Ketunggalan kepribadian hilang. Mencapai nirvana. Apakah maksud ini? Kedua-dua Tuhan dan jiwa sejagat hilang. Ia sudah berakhir sekarang. Lelaki itu sudah tidak wujud lagi. Sama seperti katakan sungai Kezelermak. Apabila ia sampai ke Laut Hitam, ia tidak lagi menjadi sungai Kezelermak. Sehingga tiba di sana, ia adalah Kezelermak. Tetapi selepas mereka bertemu, kini ia adalah Laut Hitam. Pada saat seorang Hindu yang hampir mati mengatakan bahawa dia telah mencapai nirvana, saat dia mengatakan bahawa dia telah mencapai Tuhan, keistimewaannya hilang, dia tidak mempunyai kehidupan kedua. Siapa yang hidup semula, hukuman diberikan kepada seseorang yang telah mengalami penjelmaan semula, iaitu yang belum mencapai kesempurnaan dan kematangan untuk mencapai nirwana. Pergi dan hidup dalam badan sekali lagi. Ini dipanggil karma. Kini Islam menggariskan sesuatu dalam Al-Quran. Anda tidak akan kehilangan keistimewaan anda. Tidak akan pernah ada situasi yang mengerikan seperti pergi dan bersatu dengan Allah. Dia akan menyoal siasat kamu satu persatu. Kemudian, jika kita akan disoal secara individu, saya harus tahu bagaimana untuk hidup di sini sebagai seorang individu. Apa yang Etienne de Le Bonty katakan tentang perhambaan sukarela di sana, seolah-olah dia mengatakan bahawa orang telah kehilangan perhambaan mereka, bukan kebebasan mereka. Mereka pergi kepada seseorang dan berkata, tolong, saya telah kehilangan perhambaan saya. Terimalah saya sebagai hamba semula. Dia berkata, biarlah aku tunduk kepadamu. Itu penjelasan lelaki itu. Ini amat bertentangan dengan misi dan tugas yang boleh ditugaskan oleh seorang manusia yang bermaruah di dunia ini. Kami di sini, setiap individu di sini adalah tangan, kaki, lengan dan mata Tuhan di bumi. Dia melihat melaluinya. Hal ini dijelaskan dengan baik oleh Halil Chibra dalam bukunya The Prophet. Jadi apabila anda melihat seseorang yang perlu dilihat, Tuhan melihat melalui mata anda. Keperluannya dipenuhi. Setiap individu akan melakukan ini. Saya sudah tentu akan dan kemudian biarkan dia melakukannya bagi pihak saya. Tidak ada dunia seperti itu. Perkataan etba bermaksud kumpulan, jisim dan kadangkala sesetengah orang memanggilnya jisim.
Dalam erti kata lain, ia dipanggil jisim kerana ia tidak menggunakan kehendak bebasnya sendiri dan tidak mencari jalan dan cara dengan usaha. Dia berkata ia tidak berbaloi untuk memanggilnya sebagai jisim. Dia berkata ia adalah jisim, seolah-olah ia adalah entiti yang membosankan. Ia adalah jisim. Terdapat definisi dalam sosiologi yang dipanggil masyarakat kumpulan. Masyarakat kumpulan mengharapkan anda membuat pertimbangan dan membuat keputusan, tetapi ia tidak ada sama sekali. Lelaki itu tidak boleh meninggikan suaranya dan berkata, bagaimana anda boleh meminta saya membuat keputusan sedemikian? Terdapat juga ketakutan bahawa serigala akan mengambil orang yang sesat dari kawanan. Setiap kali ia bercakap, budaya kita bercakap. Jika anda melangkah ke hadapan atau berpisah daripada kumpulan itu, serigala akan menangkap anda, katanya. Oleh itu, anda menambah di sini budaya yang menghalang seseorang daripada bersuara dan mengambil tindakan. Di manakah semua ini membawa kita? Akhirnya, pengikut masyarakat kumpulan ia mengkritik budaya yang hanya menunjukkan dirinya melalui subordinasi, yang tidak pernah mengambil bahagian dalam proses, yang mengatakan hidup ular yang tidak menyentuh saya, yang tidak dikenali dan ditinggalkan di tempat terbuka. Dan dia memberi amaran bahawa orang-orang ini akhirnya akan pergi dan tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan kesakitan, keluh kesah dan penyesalan yang bertimbun di atas satu sama lain yang dipanggil kerosakan. Katakan Allah melarang, Jadi cikgu. saya rasa Tuhan melindungi kita. Dia melindungi kita dan memberi kita akal, pemahaman, belas kasihan dan hati nurani. Dia melindungi kita. Ia juga menunjukkan amaran terlebih dahulu supaya mereka boleh bekerja. Program ini mungkin sebahagian daripada amaran ini dan cara untuknya. Terima kasih banyak-banyak wahai guru-guru yang dikasihi. Terima kasih. Penonton yang dihormati, hari ini kita bercakap tentang Hari Kerinduan dalam konteks ayat 167 Surah Al-Baqarah. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.